Hai, saya Josh. Ini 50 fakta lebih gila tentang fail Epstein di The Infographic Show nombor 50. Jeffrey Epstein, penjenayah pemerdagangan seks, menanam tumbuhan beracun dengan kesan psikoaktif yang boleh mengubah minda. Ia diberikan dalam satu email yang dihantar kepada Anne Rodriguez pada 3 Mac 2014. Epstein menulis, "Tanya Chris tentang pokok trumpet saya di nursery." Ia merujuk kepada pokok trumpet malaikat, juga dikenali sebagai pokok nafas syaitan. Skopolamin ialah sebatian dalam pokok itu yang boleh menyebabkan halusinasi, hilang ingatan dan malah mengganggu kehendak bebas seseorang, dan Epstein sangat sedar tentang perkara ini. Nombor 49. Dalam email Januari 2015, beliau menerima artikel Daily Mail bertajuk "Skopolamin, dadah berkuasa dari hutan Colombia yang menghapuskan kehendak bebas." Artikel itu menyebut pendedahan kepada dadah itu boleh menyebabkan keadaan seperti zombie. Mereka menjadi seperti kanak-kanak dan mudah dipengaruhi untuk melakukan hampir apa sahaja. Dan cerita itu menjadi lebih mengerikan dari situ. Nombor 48. Ada bukti Epstein guna skopolamin. Beberapa mangsa dakwa dibius sebelum didera. Dalam siasatan FBI 2019, dalam satu memo, seorang mangsa berkata dia telah dibius sebelum diserang Epstein dan ingat hilang sedar beberapa kali. Dia ingat nampak Epstein bersolek seperti badut, walaupun mungkin halusinasi akibat dadah. Terdapat berjuta-juta dokumen dalam fail, email, memo dan transkripsi, serta banyak gambar dan lebih 2,000 video. Nombor 47. Sebuah video pelik menunjukkan Epstein mengejar wanita muda di dapur, malah memanjat kaunter sementara seorang individu dirahsiakan cuba melarikan diri. Kita tidak pasti apa yang berlaku atau siapa individu itu. Namun, berdasarkan maklumat terkini tentang Epstein, implikasinya amat membimbangkan. Itu juga bukan satu-satunya rakaman mengganggu. Nombor 46. Kebanyakan video dalam fail Epstein adalah pornografi. Sebahagian video ini dimuat turun dari pelbagai laman web. Namun ramai percaya banyak dibuat oleh Epstein dan rakan-rakannya atau dihantar kepadanya. Ramai wanita muda dipengaruhi. Video tunjuk mereka menanggalkan pakaian atau melakukan aksi seksual atas permintaan Epstein. Paling menakutkan ialah beruang teddy di atas katil dalam banyak klip ini. Beberapa rakaman menunjukkan topeng Epstein memperdaya dunia. Nombor 45. Banyak video telah disunting, namun ada yang kelihatan tidak berbahaya. Terdapat klip bermain dengan anjing dan rakaman drone Pulau Epstein. Namun ini menyorokkan sisi gelap pedagang seks yang disabitkan. Dia sentiasa memerhati nombor 44 rakaman video itu juga dari kamera keselamatan atau kamera pengintip. Satu klip menunjukkan rakaman hitam putih kabur di pejabat dengan meja besar. Kamera diletakkan seolah-olah disembunyikan di tepi di luar pandangan. Ini berkaitan dengan banyak laporan bahawa Epstein menyembunyikan kamera rahsia di sekitar hartanahnya untuk merakam hubungan seksual atau mengumpul klip yang memalukan tokoh-tokoh terkenal. Tokoh terkenal itu dilaporkan sentiasa ikut arahan Epstein. Nombor 43. Steve Bannon, bekas ketua strategi Rumah Putih Donald Trump, merakam lebih 15 jam temu bual dengan Epstein beberapa bulan sebelum penangkapannya pada 2019. Ini sebahagian rancangan memulihkan imej Epstein dengan Bannon mahu menghasilkan dokumentari bertajuk The Monsters, kehidupan Epstein di kalangan elit global. Dalam mesej yang didedahkan, Epstein mencadangkan idea untuk berkongsi temu bual video di YouTube sambil menyatakan bahawa Woody, yang dipercayai merujuk kepada Woody Allen, akan membantu untuk menyuntingnya. Matlamatnya untuk memanusiakan raksasa itu, dan rancangan ini melebihi satu video, iaitu nombor 42. Fail-fail itu turut mendedahkan strategi Bannon untuk menjenamakan semula Epstein di mata umum. Mereka cuba mengalihkan perhatian daripada seorang lelaki yang memperdagangkan dan membenarkan lelaki terkaya dan paling berkuasa di dunia untuk mengeksploitasi wanita muda, dan sebaliknya menonjolkan kerja amalnya. Bannon dalam mesejnya menegaskan Epstein bukanlah tidak boleh ditebus. Dia berhujah bahawa bersama-sama mereka berdua boleh mencari jalan untuk melawan apa yang dirasakannya sebagai agenda media liberal terhadap si pemerdagang seks itu. Epstein kelihatan mampu mempengaruhi sesiapa saja. Nombor 41. Dalam temu bual dengan Steve Bannon, Epstein mendakwa semasa di penjara, rakan banduan dan pengawal meminta wang atau nasihat keuangan. Dia menyatakan bahawa apabila dia keluar dari selnya untuk menjalani pemeriksaan perubatan, banduan lain akan meminta untuk meminjam wang.
atau meminta nasihat tentang saham mana yang patut dibeli. Dia berkongsi kisah mengetahui kejatuhan keuangan 2008 apabila pengawal bertanya cara lindungi pensionnya. Walaupun Epstein dakwa dirinya pakar keuangan, fail menunjukkan hidupnya di luar penjara lebih pelik dan gelap. Nombor 40. Dalam mesej hari jadi 2016, pengarah Woody Allen menulis, rumah Epstein mengingatkannya pada Istana Dracula, di mana Bela Lugosi ada 3 pontianak wanita muda menjaga tempat itu. Jeffrey tinggal seorang diri di rumah besar, membuatkan orang membayangkan dia tidur di tanah lembap. Allen disebut beberapa kali dalam fail itu, walaupun dia menafikan salah laku atau pengetahuan tentang jenayah Epstein. Untuk ketahui lebih lanjut tentang dunia gelap Jeffrey Epstein, sila suka, kongsi dan langgan. Apabila fail ini didedahkan, kebenaran mungkin lebih kabur. Nombor 39. Sejak fail Epstein didedahkan, bot, penggodam dan pengusik dalam talian guna AI dan alat lain cipta gelombang fail dan imej palsu. Sukar membezakan kebenaran. Kumpulan cyber Rusia dituduh cuba kaitkan Presiden Perancis Emmanuel Macron dengan Epstein. Email palsu tular menunjukkan Datuk Bandar New York City, Zoran Mamdani bersama Epstein semasa kecil. Individu berkaitan Epstein masih dikenal pasti. Ada yang sudah dihukum. Nombor 38. Ramai individu berprofil tinggi yang berkaitan dengan Epstein telah disiasat, didakwa, kehilangan kerja atau ditangkap di seluruh dunia. Bekas Perdana Menteri Norway, Thorbjørn Jagland, didakwa atas rasuah besar berkait Epstein selepas Majlis Eropah tarik balik kekebalannya. Email menunjukkan Jagland merancang lawatan ke hartanah Epstein di Eropah dan Amerika Syarikat, walaupun selepas Epstein disabitkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Terdapat beberapa email membimbangkan antara pegawai Norway dan pemedagang seks Amerika nombor 37. Dalam email Mei 2012, Jagland sebut gadis luar biasa di Albania dan pada 2013, dia sebut wanita muda. Email menunjukkan Epstein membayar perjalanan Jagland beberapa kali dan mengatur apartmen mewah untuk dia dan keluarganya. Ini sesuai dengan corak yang lebih besar di mana Epstein menawarkan bantuan kewangan kepada tokoh-tokoh berprofil tinggi sebagai pertukaran untuk pengaruh dan akses politik. Email mencadangkan dia mahu Jagland bantu atur pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Walaupun menafikan salah laku, Jagland boleh dihukum penjara hingga 10 tahun. Dia bukan satu-satunya yang terkesan akibat pendedahan fail itu. Nombor 36. Leon Black ialah pelabur ekuiti persendirian, bekas CEO Apollo Global Management dan pengerusi Muzium Seni Moden New York City. Fail membuktikan persahabatan rapatnya dengan Epstein. Menulis puisi hari lahir kepadanya dengan baris luar biasa. Berambut perang, merah atau coklat. Tersebar secara geografi. Dengan jaring ikan ini, Jeff kini lelaki tua di lautan. Namun penglibatan Black dengan Epstein belum berakhir. Nombor 35. Pada 2021, model Rusia Guzel Gaineva menuduh Leon Black melakukan gangguan seksual dan penderaan selama beberapa tahun. Dia malah memaksanya menandatangani perjanjian tidak mendedahkan maklumat di bawah paksaan. Dia juga mendakwa bahawa Black telah mendesaknya untuk tidur dengan Epstein. Beberapa fail menunjukkan bahawa Epstein nampaknya campur tangan dalam kes itu, merancang bersama peguam Black, Brad Karp, untuk membantu rakan jutawan beliau mengelak daripada sebarang publicity buruk. Namun, satu lagi kaitan membimbangkan melibatkan Leon Black telah muncul. Nombor 34. Apollo, bekas syarikat Leon Black, ialah pelabur utama Shutterfly yang memiliki syarikat mengambil gambar jutaan kanak-kanak Amerika setiap tahun. Tiada bukti kaitan dengan Epstein. Namun pemerhati bimbang, Epstein dan pemangsa lain mungkin dapat akses gambar yang tidak terkira banyaknya melalui Black. Syarikat itu mengeluarkan kenyataan yang menegaskan bahawa mereka tidak berkongsi gambar dengan pihak ketiga. Sementara itu, Black telah meletakkan jawatan daripada Apollo dan juga Muzium Seni Moden. Kes Black bukanlah terpencil. Rangkaian Epstein meluas ke pelbagai industri dan benua. Nombor 33. Nama besar lain dalam fail Epstein ialah Thomas Pritzker dari keluarga Pritzker yang kaya. Bapanya bina rangkaian Hotel Hyatt dan Thomas kemudian jadi ketua pegawai eksekutif serta pengerusi eksekutif Hyatt. Fail-fail tersebut menunjukkan bahawa Pritzker sering berhubung dengan Epstein selama bertahun-tahun, dengan mereka berdua saling bertukar banyak email. Pada 2018, Pritzker bantu pasangan Epstein, Karina Shuliak, rancang perjalanan ke Asia cari wanita untuk Epstein. Tetapi itu bukanlah email yang terburuk.
Nombor 32. Satu lagi email antara Pritzker dan Epstein menyebut bahawa Pritzker pernah berada di sebuah lembah terpencil di Afghanistan. Ini adalah hajat hari jadi saya bersama budak-budak lelaki dan mainan. Pritzker turut sebut pinjam helikopter tentera dari Jeneral A.S. David Petraeus. Tiada maklumat lanjut tentang maksud Pritzker. Namun, teori melibatkan pemburuan manusia atau penderaan lelaki muda Afghanistan. Pritzker telah meletak jawatan daripada jenama Hayat, tetapi dia bukan satu-satunya nama besar yang telah melihat statusnya merosot sejak fail-fail itu didedahkan. Nombor 31. Sultan Ahmed bin Sulaim, ahli perniagaan Emiriah, ialah pengerusi dan CEO DP World, salah satu syarikat logistik terbesar dunia. Tetapi beliau juga telah dipaksa untuk meletak jawatan daripada kedudukannya selepas banyak pertukaran email mendedahkan sejauh mana hubungannya dengan Epstein. Epstein dalam email menyebut Ben Sulaim sebagai rakan paling dipercayai dan email lain menunjukkan mereka membincangkan wanita dengan istilah eksplisit. Namun sekali lagi, itu bukanlah maklumat yang paling mengganggu yang muncul. Nombor 30. Mesej paling membimbangkan antara Epstein dan Ben Sulaim dihantar pada 2009 di mana Epstein menulis, "Di mana kamu? Kamu okey? Saya suka video penyeksaan itu." Nama penerima awalnya dipadam, tetapi ahli Kongres Thomas Massie mengesahkan mesej dihantar kepada Ben Sulaim. Walaupun tiada butiran lanjut mengenai video itu, implikasinya jelas. Selain kehilangan kerja, Ben Sulaim juga kehilangan kedudukannya di negaranya. Seperti individu berikut dalam senarai, nombor 29. UK antara negara paling aktif menyiasat dan mendakwa beberapa nama besar dikaitkan dengan Epstein. Ini termasuk Peter Mandelson yang pernah berkhidmat dalam beberapa kerajaan dan terbaru sebagai duta UK ke Amerika Syarikat. Beberapa pertukaran email yang membimbangkan telah muncul antara Mandelson dan Epstein. Dalam satu daripadanya yang dihantar sejurus selepas Epstein dibebaskan dari penjara pada tahun 2009. Kedua-dua lelaki itu kelihatan bergurau tentang dirinya, meraihkan kebebasannya dengan sepasang penari bogel. Namun, mesej-mesej ini hanyalah permukaan kepada hubungan yang jauh lebih mendalam dan serius. Nombor 28. Mandelson juga berkongsi maklumat dalaman dengan Epstein. Pada Mei 2010, beliau memaklumkan ahli keuangan tentang pakej penyelamatan 500 bilion euro dari EU untuk menyelamatkan euro. Beliau turut memaklumkan Epstein mengenai terowong rahsia yang dikatakan menghubungkan 10 Downing Street dan Kementerian Pertahanan British. Akhir Februari 2026, bekas duta British ditahan kerana kaitan dengan Epstein. Seorang tokoh Britain lain juga disiasat polis. Nombor 27. Andrew Mountbatten Windsor, sebelum ini dikenali sebagai Putera Andrew, ditahan pada pagi 19 Februari, hari lahirnya ke-66. Kereta polis tanpa tanda menyerbu estate Sandringham, tempat Andrew tinggal. Bekas putera itu ditahan hampir 11 jam dan disoal siasat tentang dakwaan salah laku jawatan awam. Ini penahanan pertama ahli kanan keluarga diraja British sejak 1600-an. Di seberang Atlantik, fail Epstein turut menjejaskan tokoh berpengaruh di Amerika Syarikat. Nombor 26. Kathleen Ramler ialah satu lagi tokoh terkenal yang terpaksa berdepan akibat selepas pendedahan fail Epstein. Beliau pernah jadi penasihat Rumah Putih kepada bekas Presiden Barack Obama dan Ketua Pegawai Undang-Undang di Goldman Sachs. Fail menunjukkan Ramler bertemu Epstein beberapa kali. 2014, 2019 dan disenaraikan sebagai pelaksana sandaran dalam wasiat. Ramler memanggilnya dengan nama manja seperti Pak Cik Jeffrey dan menulis bahawa beliau sangat menyayanginya. Selepas Epstein menempah dan membayar penerbangan kelas pertama ke Eropah untuknya, beliau mengumumkan peletakan jawatan dari Goldman Sachs pada 12 Februari 2026. Tokoh terkenal seterusnya terpaksa ikut jalan sama. Nombor 25. Casey Wasserman ialah eksekutif hiburan, ejen sukan serta pengasas dan CEO agensi Wasserman. Banyak email dalam fail menunjukkan hubungan rapat Wasserman dengan Ghislaine Maxwell, bukan Epstein. Banyak email bersifat menggoda, seperti satu email 2003 di mana Wasserman, walaupun sudah berkahwin, memberitahu Maxwell dia ingin bertemu dan memikirkannya, termasuk petikan mengenai pakaian kulit ketat. Wasserman telah umumkan dia mula proses jual syarikatnya. Dia bukan satu-satunya rakyat Amerika terkenal terlibat dalam lingkaran Epstein. Nombor 24. Brad Karp, seorang rakyat Amerika kaya dan terkenal, ialah peguam berjaya dan bekas pengerusi Paul Weiss, Rifkin,
Wharton dan Garrison. Dalam satu mesej pada tahun 2015, Karp mengucapkan terima kasih kepada Epstein atas satu malam yang tidak dapat dilupakan. Dan dalam satu pertukaran pada tahun 2016, anak lelaki Karp, David, meminta Epstein untuk membantunya mendapatkan pekerjaan di set penggambaran filem Woody Allen. Karp letak jawatan sebagai penerusi firma guaman selepas email ini didedahkan. Epstein turut rapat dengan beberapa tokoh akademik. Nombor 23. Pada 2011, Profesor Yale, David Galarinter, berbincang dengan Epstein mengenai seorang wanita berambut perang kecil dan cantik yang ingin dicadangkan sebagai editor. Kelas-kelas Galarenter di Yale sejak itu telah digantung, sementara universiti menjalankan semakan terhadap kelakuannya. Dia telah mempertahankan kenyataannya dalam temu bual media dan mendakwa dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Ramai tokoh penting dunia telah letak jawatan, dipecat atau disiasat kerana kaitan dengan Epstein. Nombor 22. Mona Juul, bekas duta Norway ke Iraq dan Jordan, letak jawatan kerana kaitan dengan Epstein. Miroslav Lajcek, penasihat Perdana Menteri Slovakia, meletak jawatan selepas skandal besar di negaranya. Pengerusi School of Visual Arts New York, David A. Ross, meletak jawatan dengan aib akibat kaitan dengan pemerdagang seks. Ramai lagi dijangka terlibat. Nombor 21. Kisah Epstein boleh berubah besar bergantung kepada bekas Presiden AS, Bill Clinton, yang muncul dalam rekod penerbangan Epstein sekurang-kurangnya 4 kali. Dia juga boleh dilihat dalam banyak gambar yang diambil di kediaman pesalah seks yang telah disabitkan itu. Terdapat gambar beliau bersama Epstein dan Ghislaine Maxwell, serta satu gambar beliau bersantai dalam tep panas. Presiden ke-42 menafikan tahu kesalahan Epstein ketika mengenalinya. Namun penglibatannya dalam isu ini masih belum selesai. Nombor 20. Ahli ekonomi menggunakan model bahasa besar untuk menganalisis lebih sejuta email Epstein, menilai mesej berdasarkan betapa meresahkannya kandungan itu. Dengan penarafan 1 sebagai email rutin dan penarafan 10 diklasifikasikan sebagai sangat mengganggu. Daripada 635,000 email, hampir 1,500 mendapat penarafan 10 nombor. 18. Salah satu pertukaran email itu melibatkan Epstein menghantar mesej kepada seseorang yang kelihatan seperti bawah umur, bertanya sama ada dia mempunyai cuti dari sekolah. Seorang kenalan Epstein mencadangkan sesi Skype ketika ibu bapa tiada di rumah. Ia tidak berakhir di situ. Nombor 18. Beberapa email paling mengganggu dikenal pasti penanalisis dihantar daripada rakan Epstein yang namanya dipadam Jabatan Kehakiman. 2 pertukaran menonjol. Satu di mana pengirim berterima kasih kepada Epstein atas malam yang menyeronokkan dan menyebut wanita muda itu nakal. Dalam satu lagi, seorang pengirim kelihatan sedang laporkan kepada Epstein selepas meninjau wanita-wanita untuknya. Mereka menyatakan bahawa adalah mustahil untuk meyakinkan para model untuk bertemu dengan seorang jutawan misteri selepas hanya beberapa minit perbincangan. Tetapi mereka masih berjaya memujuk beberapa orang untuk meneruskan pertemuan itu. Mesej ini membayangkan dunia songsang di hujung jemputan nombor 17. Rekod waran geledah Pulau Epstein menunjukkan beberapa barang pelik ditemui. Dipercayai digunakan dalam permainan seksual dan lakonan peranan, kemungkinan dengan wanita muda. Barang-barang itu termasuk topeng, kerusi doktor gigi, karya seni separuh bogel, papan hitam bertulis kuasa dan penipuan, serta pakaian bomba dan polis. Bukan itu saja nombor 16. Rekod carian dan imej Pulau Epstein menunjukkan rumah pedofil itu dipenuhi banyak gambar berbingkai di dinding, lorong, meja dan rak. Kebanyakan imej ini telah disunting oleh Jabatan Kehakiman dengan ratusan wajah dihitamkan. Ini menunjukkan fikiran songsang si pemerdagang seks terkenal itu yang memilih menghiasi rumahnya dengan gambar mangsanya. Sesuatu yang lebih menyeramkan ditemui di rumah bandar New York Epstein nombor 15. Dengan imej menunjukkan pelbagai hiasan pelik di hartanah itu. Namun, yang paling menonjol ialah patang wanita bergaun pengantin tergantung pada tali di siling, menyambut tetamu masuk ke hartanah itu. Sesetengah orang anggap ia seni abstrak. Namun, berdasarkan pengetahuan kita tentang Epstein, ia sangat mengganggu untuk digantung di lorong. Terdapat arja muka pelik, patung aneh dan barang luar biasa di seluruh hartanah itu. Ramai tertanya, bagaimana Epstein boleh lama terlepas daripada jenayahnya? Nombor 14. Phil menunjukkan banyak kali pembayaran wang tutup mulut kepada mangsa Epstein disamarkan sebagai biasiswa
walaupun untuk gadis bawah umur. Ada yang dilabelkan sebagai kontrak peragaan. Tetapi bukti menunjukkan ramai daripada model ini dipaksa melakukan lebih daripada sekadar bergambar. Dan ini hanyalah salah satu cara Epstein menutup rangkaian jenayah luar biasanya. Nombor 13. Fail-fail itu juga menunjukkan ramai mangsa Epstein hanya diberitahu mereka diupah untuk memberi urutan tanpa butiran lain. Wanita muda ini ditawarkan ratusan hingga ribuan dolar untuk perkhidmatan mereka. Ramai terpedaya, sangka hanya perlu beri urutan, tapi baru sedar niat sebenar Epstein selepas sesi bermula dan sudah terperangkap. Antara semua tokoh terkenal dikaitkan dengan Epstein, Satu nama dianggap paling mengejutkan. Nombor 12. Sering digelar lelaki paling bijak di dunia. Sepanjang hayatnya, Stephen Hawking berkhidmat sebagai pengarah penyelidikan di Pusat Kosmologi Teori di Universiti Cambridge. Tiada bukti Stephen Hawking tahu atau terlibat dalam jenayah Epstein. Namun, satu email menarik perhatian. Epstein menawarkan ganjaran jika ada yang boleh buktikan Stephen Hawking tidak hadir pesta seks. walaupun Epstein cuba lindungi imej kenalannya, dia tetap bermegah tentang jenayahnya. Nombor 11. Fail paling mengejutkan ialah transkrip temu bual telefon dengan individu yang identitinya dipadamkan. Dalam temu bual itu, individu tersebut mendakwa bahawa Epstein sering bermegah tentang umur wanita muda yang mempunyai hubungan dengannya. Dia pernah ceritakan remaja diterbangkan ke hartanahnya di Palm Beach dari Perancis. Individu yang ditemu bual berkata mereka adalah hadiah hari jadi untuk Epstein dan ibu bapa mereka dibayar untuk membenarkan mereka diterbangkan ke sana. Namun, itu bukan satu-satunya perkongsian mereka. Nombor 10. Dalam temu bual melalui telefon yang sama, individu yang dirahsiakan itu mendakwa bahawa aktiviti seksual sering berlaku di dalam pesawat peribadi Epstein. Mereka menjelaskan bahawa kru di atas pesawat telah diarahkan dengan tegas untuk sentiasa mengetuk pintu sebelum memasuki kabin utama dan untuk mengelakkan diri daripada dilihat sebanyak mungkin. Ini didakwa bagi memastikan mereka tidak mengganggu atau melihat aktiviti haram. Namun, individu di temu bual berkata kru pasti tahu apa yang berlaku. Terdapat sekumpulan remaja separuh berpakaian di atas pesawat bersama lelaki tua yang sentiasa mereka urut. Mereka juga ada satu lagi pendedahan mengganggu. Nombor 9. Individu yang ditemu bual, yang juga merupakan mangsa Epstein sendiri, meneruskan dengan menjelaskan bagaimana mereka dilayan oleh Epstein dan Ghislaine Maxwell. Mereka kerap dipakaikan pakaian pelajar sekolah, kadang-kadang oleh Maxwell, termasuk baju berkola putih, stoking, skirt putih kecil dan rambut bertocang. Mereka berkata akan dibawa kepada Epstein sebelum lakonan peranan seks. Ramai mangsa berkongsi kisah serupa dan Epstein dikaitkan bukan hanya dengan penderaan tetapi juga kemungkinan pembunuhan. Nombor 8. Tiada bukti rasmi, namun beberapa fail baru didedahkan mendakwa seorang wanita muda disiksa, didera dan dibunuh di Pulau Epstein. Fail tersebut mengandungi penerangan jelas dan mengerikan tentang penderaan ini. Mangsa di pulau itu diberi amaran bahawa melanggar peraturan boleh menyebabkan mereka dihilangkan. Pulau itu secara efektif beroperasi di bawah undang-undangnya sendiri. Ia hanyalah salah satu taktik manipulatif dan menakutkan yang digunakan oleh Epstein dan rakan-rakannya untuk mengawal mangsa-mangsanya. Ketakutan dalam fail-fail ini bukan hanya di pulau itu. Nombor 7. Satu email pada 2019 kepada DJ Radio New Mexico mendakwa dua wanita asing dibunuh di Zorro Ranch milik Epstein. Unwan email pemberi maklumat dipadamkan dalam fail, namun penerimanya ialah Eddie Ergen yang menghantarnya ke pejabat FBI tempatan. Email itu menyatakan, dua wanita muda dibunuh dengan dicekik semasa seks kasar dan dikebumikan atas arahan Epstein dan Madam G, Ghislaine Maxwell. Dan cerita ini menjadi lebih menarik dari situ. Nombor 6, pemberi maklumat dari New Mexico juga mendakwa mempunyai bukti tentang apa yang berlaku di Zorro Ranch milik Epstein. Dalam email itu, mereka mendakwa pernah menjadi bekas pekerja ladang dan meminta bayaran 1 Bitcoin sebagai pertukaran untuk sebuah USP. Pemacu itu didakwa mengandungi video ahli keuangan itu melakukan hubungan seks dengan wanita muda dan maklumat lokasi mangsa pembunuhannya. Oleh kerana ladang Epstein seluas ratusan ekar, maklumat ini sangat penting untuk membongkar bukti jenayah dahsyatnya. Namun, ia mungkin tidak kekal lama.
Nombor 5. Peguam negara New Mexico, Raul Torres, mengumumkan bahawa negeri itu membuka semula siasatan jenayah ke atas ladang lama Epstein. Sebuah suruhanjaya kebenaran dwi-partisan telah ditubuhkan untuk menyiasat kejadian sebenar. Pegawai dan pendakwa raya meminta fail penuh tanpa suntingan dari Jabatan Kehakiman untuk siasatan mereka. Dan ada kemungkinan ini akhirnya boleh membawa kepada sebahagian kawasan ladang itu digali untuk mencari sisa-sisa manusia. Kita masih belum melihat semuanya lagi. Nombor 4. Pentadbiran Trump secara rasmi menyatakan pembebasan fail Epstein telah selesai. Daripada 6 juta dokumen yang disemak, hanya 3.5 juta didedahkan. Bermakna 2.5 juta masih hilang. Yang akan mengandungi lebih banyak nama, tarikh, butiran dan maklumat penting tentang kes luar biasa ini. Dan pendedahan yang paling mengejutkan mungkin masih akan datang. Nombor 3. Ahli teori konspirasi telah lama mendakwa Epstein memalsukan kematiannya dan fail baru mungkin menyokong teori ini. 2 daripada fail tersebut sebagai contoh menunjukkan satu set nota yang dikatakan ditulis oleh Epstein dalam beberapa hari sebelum kematiannya. Beberapa nota itu dikabarkan menunjukkan Epstein merancang untuk melarikan diri. Dia menyebut jet, kontena, lapangan terbang, dan amaran notis merah Interpol. Epstein juga pernah menulis, keluar penjara sama dengan 10, yang mana sesetengah pihak telah membuat spekulasi mungkin merujuk secara langsung kepada tarikh 10 Ogos, iaitu tarikh di mana dia dikatakan membunuh diri. Dan bukan itu sahaja. Nombor 2. Turut terdapat imej mayat Epstein di atas pengusung, diambil beberapa minit selepas kematiannya. Namun terdapat sesuatu yang dirasakan tidak kena pada imej itu. Epstein tiada tatu dawai berduri di lengan kiri atas yang jelas kelihatan dalam banyak gambarnya yang lain. Ada yang berspekulasi, individu dalam gambar itu bukan Epstein, tetapi orang lain yang mirip. Ada yang kata mungkin dia buang tatu itu. Namun, ia tetap mencurigakan dan bukti utama belum didedahkan. Nombor 1. Satu fail telah digelar sebagai yang paling gila muncul daripada keseluruhan set dokumen yang didedahkan. Ia berkisar tentang satu hantaran yang dikongsi di papan mesej 4chan yang dikatakan dibuat oleh seorang pengawal keselamatan di penjara tempat Jeffrey Epstein ditahan. Dalam hantaran itu, pengawal yang didakwa tersebut mendakwa bahawa Jeffrey Epstein sebenarnya telah dibawa keluar dari selnya dengan kerusi roda beberapa jam sebelum dia membunuh diri dan dibawa pergi. Penulis hantaran itu membuat kesimpulan bahawa penjenayah pemerdagangan seks tersebut pasti telah ditukar dengan orang lain. Ini menyokong kemungkinan menakutkan bahawa dia mungkin masih hidup di luar sana, entah di mana. Fail Epstein terus mengejutkan dan memeranjatkan. Tetapi bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Saksikan kisah benar yang mengerikan tentang Jeffrey Epstein atau klik pada video ini sebagai gantinya.